Saudaraku yang dikasihi, adakah kita pernah rasa seperti bersendirian, dikelilingi masalah yang tak tertanggung, seolah-olah tiada jalan keluar? Kadangkala, mata kita hanya nampak ancaman di hadapan, kegelapan yang menyelubungi, dan hati mudah dipenuhi rasa bimbang, risau, bahkan putus asa. Namun, di tengah-tengah setiap cabaran, Alkitab memberikan kita janji yang luar biasa dan penuh kasih. Dalam Li Weng Ji Hie bab 6, ayat 16, tertulis kata-kata hikmah ini, "Janganlah takut, kerana yang bersama dengan kita lebih banyak daripada yang bersama dengan mereka." Ini adalah satu kebenaran yang mampu membuka mata rohani kita, seperti hamba Elisa yang matanya dicelikkan untuk melihat tentera syurga. Kita juga diajak melihat melampaui apa yang zahir. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, sentiasa ada di sisi kita. Dengan mata rohani yang terbuka, kita akan melihat bukan sahaja cabaran, tetapi juga kekuatan, perlindungan dan kasih-Nya yang setia. Kita tidak pernah sendiri. Mari kita percaya dan merasai damai sejahtera-Nya.